Strike. 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 Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh guys. Selamat pagi-pagi, barakan sahabat semua geng. So, lama tak main barbecue geng. Allah, jam tak pakai. Jam betul pun pakai geng. Okay, pukul 6.20 geng. So, hari ni buat main 2 set. Satu set pelampung dan satu set casting geng. So, jom kita try pasang untuk set pelampung tu yang mula-mula ni sebab masih gelap. Okay, doakan saya ada strike kan. So lama tak tarik sekat kan. Ni ada rezeki kan. Cuaca cantik kan. Cuma malam tadi hujan. Harap pagi tak hujan lah. Harap pagi ni tak hujan kan. Okay, kita setak dulu untuk main pelampung. Semoga ada rezeki untuk saya pagi ni kan. Stay tune. Okay, lama dah tarik sekat. Okay, macam biasa untuk set pertama ni kita main pelampung kan. Okay, kita letak light stick dulu. Cuaca elok, ayak elok. Kakak ada yang sudi ambil saya punya umpan. Okay, hari ni buat main 2 set kan. Buat main 2 set macam biasa. Satu set untuk main pelampung dan satu set untuk main casting. Okay, siap. Pelampung. Ayak sorok dah geng. Ayak nak sorok dah. Okey geng, siap. Jom. Okey geng. Jom turun ke bawah. Oh, hati-hati geng, hati-hati. Hati-hati kepada yang jalan atas batu ni, yang memang yang abang pecah ni kan. Batu ni kalau tengok elok licin kan. Yang basah tu licin. So hati-hati pijak. Pastikan pakai kasut kan. Pastikan pakai kasut. Alright kan. Lepok sini kita punya udang. Okay, set casting pun lepok kat sini. Kita letak udang pertama dulu kan. Udang pertama dulu. Okey geng, udang pertama. Udang tak banyak, beli 15 ekor geng. Harap tak ada buntai. Ada buntai banyak jenuh. Okey geng, udang pertama geng. Untuk hari ni lama tak tarik sekat. Harap ada yang sudi ambil udang saya ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Udang pertama. Okey geng, jom terus buat lontaran. Saya tutup lampu dulu geng. Sekejap lagi ada hasil saya update. Bismillahirrahmanirrahim. First palingan of the day. A few moments later. Ya. Lucu geng, makan udang pertama. Kecil je geng. Dalam 500 gram ada kot. Dia fly dekat tak sulit. Terus lucu geng. Tak apa. Kita buat udang kedua ni. Udang pertama dia ambil tapi lucut, tak apa kita buat lain. Bismillahirrahmanirrahim, udang kedua. Okey kan. Jom. Tutup lampu dulu ni.
masih sama, kita menggunakan teknik pelampung. Okay, sebab jam dah menunjukkan pukul 6.48 lagi, nak dekat pukul 7 lah. Tak apa, kita try pelampung ni dulu. Saya akan tengok macam mana, baru kita try main casting ni. Ok geng, cuaca elok pagi ni geng, cuaca elok. Ayak surut lah, surut banyak geng. So kita try buat ni lah. Ok, hopefully ada strike pagi ni. Ok geng, doakan saya ada strike geng. Jom kita tombol sikit. Mana kita tulis jam geng. Stay tune geng, stay tune. Alright, udang ada lagi berapa ekor, 5-6 ekor. Ok, lama tak tumpuk ni geng. Buat adventure. Wih, beralun geng. Ok geng, lepak sini udang. Tak udang pertama geng. Bismillahirrahmanirrahim, udang pertama geng. Ok geng, untuk lampu geng, ada hasil update. 10 seconds later. Ok geng, jam dah menunjukkan pukul 7.05 geng. Try casting pula geng. Ayak start ni. Strike. Strike. Oh, strike kelapu geng. Saya elok geng. Saya elok. Yes. Saya elok geng. Ketuk geng. Dah sempoi geng.
Alright geng. Say hello, say hello. Dah sampai guys. Dah sedut geng. Dah 500 gram dah geng. Sak. Alright geng, kita buka. Okay geng, sambung casting geng. Nak makan casting geng. Udang seret. Alhamdulillah, ekor lah kerapu. Jadilah geng. Sekak lah. Pecah bah je lah. Habis lah. Koyak lah tu.
2 ekor dah, alhamdulillah. Rezeki di pagi hari. Alright geng, strike kedua. Geng, strike kedua sekap. Okay geng. Okay geng, alhamdulillah geng, 2 ekor dah geng. Sekok rapu 500 gram. Sekap pun besar sikit lah, 600 gram dah, 600-700 gram dah geng. Lepas dah elok geng. Ayam elok pagi ni, cocok elok. Dia makan casting kan, 2 ekor makan casting. 2 ekor dah makan casting geng. Tak apa, udang ada lagi 4-5 ekor. Kita habis udang tu kita balik lah. Okay geng, stay tune, kita tengok lagi. Ada lagi tak ada, ada ke tak ada lagi rezeki. Kerana pun dah ramai, dapat 5 orang. Abang tu menyala geng, abang tu menyala tadi lepas sekap kan, koyok jala dia boleh masuk kepala geng. Besar kan sekap. Apa dia tunggulah, kok lah dia nak makan pelampung pak tu. Satu orang ketemu pelampung tu kita try casting geng. Okay geng, stay tune, stay tune. Kita cari lagi, cari lagi. Ayam elok macam ni mesti ada geng. A few moments later. Okay geng, kita bawa lagi umpan geng. Udang ada lagi 3 ekor tak silap saya. Habis ni kita boleh balik lah. Dah ada hasil geng, 2 ekor. Sekok sekap, sekok kerapu. Alhamdulillah. Dia makan ni, dia makan. Dia luar balik kan. Dia makan di luar balik. Betul. Strike, strike. Strike, strike. Strike, strike. Mama. Oh, sekak je. Sekak je. Makan XP. Sekak makan XP. Oh.
Mai. Alhamdulillah geng. Rezeki geng. Dekat kedua geng. Dia makan SP geng. Alhamdulillah. SP kan ambil geng. Terbaik ya. Dekat sikit kan nampak. Nampak orang dekat sikit kan. Hujung mulut tu. Terbaik. Alhamdulillah geng. Sekap makan SP. Alhamdulillah. Alright, jom balik. Alhamdulillah geng. Hari ni 3 ekor hasil. Sekap makan SP yang kali ketiga ni. Yang dua tu depa. Okay, SP Zagman ekor merah bersama hook Strike Pro 10 gram. Okay geng, jom kita kemana nak balik. Cukuplah rezeki hari ni. Nanti kita ada masa repeat lain. Alhamdulillah. 2 rezeki, 3 ekor, 2 sekap, 1 kerapu. Okay geng, jom. 3 gari penuh. Alhamdulillah. Rezeki menebing pagi ni. Hoi. Mana jom balik. Okay, rezeki pagi ni 3 ekor. Jadilah. Macam mana? Okay geng, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh geng. Selamat pagi-pagi barakan sahabat semua geng. So jam menunjukkan pukul 9.10. So tadi sampai pukul 6.30. First kita pergi port pertama, tak ada hasil geng. So kita pindah port kedua ni. Alhamdulillah ada rezeki. 2 rezeki main casting. Pelampung dia tak ambil langsung geng. Pelampung cuma buntai je makan. So rezeki 2 ekor. Ini yang last tadi, yang ketiga. Sekap lebih kurang dalam 1,5 kilo dah. Kemudian yang kedua sekap juga lebih kurang dalam 600-700 gram. Dan yang pertama kerapu 500 gram. Alhamdulillah rezeki pagi ni geng. Jadilah. So terima kasih kepada yang menonton. Nanti ada masa kita repeat lagi. Okay, sehingga kita berjumpa di next video geng. Terbaik dia ada geng, kita kena cari terbaik.